Iaitu perumpamaan. Maksudnya kita dengan Fatihah tu lazim selalu. Jadi sebab tu pikuk sini boleh baca, kok sini pun boleh baca. Tabuk lah mana pun, tengah-tengah ke hujung ke. Jadi bayangkan orang yang satu lagi kategori, dia bukan syahadah punya geng. Dia tak syahadah. Dia mungkin baca mungkin ada tersangkut mana-mana, tapi geng ni tebuk mana boleh. Sampai. Dan level depa pula, kita boleh tanya dia, bang, kalau ayat kita yang kita tahu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban banyak kali sebut. Okey. Depa kita boleh tanya dekat depa, abang, ayat dia illal kafirun. Ada berapa dalam Quran bang? Dia boleh baca semua ayat tak mana. Daripada depan sampai habis tu Quran dia boleh tahu kira tak mana dalam ni semua. Dahsyat. Ni geng lain. Ni pun geng lain. Dewa juga tapi dewa yang lain. Dewa ni power gila. Ni semua rakyat Malaysia. Saya abang ni. Ni bukan orang Arab. Ni semua rakyat Malaysia. Orang Arab telah lah. Orang Arab, orang Indonesia. Yang ni memang padu. Ini di Malaysia. Kaya dengan orang ni juga. Ustaz, dan adakah ada orang ni, maksudnya terjemahan ni pun dia tahu? Yes, of course. Dahsyat je Ustaz. Of course. Dia pandai baca Quran nangis bang. Diorang dah macam dekat Saudi sana baca macam baca paper. Dewa-dewa ni semua akan keluar ketika mana bulan Ramadan dia akan penuh, tapi dia tak duduk masjid-masjid dahsyat, dia akan duduk masjid. Okey, contoh tahu tak dekat geng-geng Seri Petaling, geng-geng Maulana kan tahu. Seri Petaling dekat dia punya masjid Seri Petaling ada berapa banyak dewan untuk Ramadan. Ada dewan yang khatam tiap-tiap malam. Ya Ustaz. Betul.